Hello guys, welcome back to my video. So aku ada nak share few things tentang ada nanti sekejap lagi. Tapi sekarang ni kita pergi dive dulu lepas tu aku continue dengan apa yang aku nak bincang. We going to see me two color now. Black. Okay, kau ni. Nampak two tone dah. Two tone. I just came back from Somalia. Ni 3 tone. 3 layer. Ada orang tu ke? Dia semua tanya, buat video dok. Nak masuk. Oh. Padahal tak ada orang tengok video. Tapi tak apa, dia tahu tu. Ada, tapi 100 orang. 100 orang. Terima kasih yang mana menonton. Kita selit-selit sikit. Let's go on. Kita turun dulu. Visibility Sanchoy not bad lah hari ni. Quite clear lah. Dalam 7-10 meter lebih kurang. Dan semestinya sentiasa banyak lah ikan kat sini. Macam biasa. Hopefully jumlah ikan ni kekal macam ni selalu. Ataupun lagi banyak. Semua orang suka dive site Sanchoy ni sebab ikan-ikan ni je sebenarnya. Tapi aku ni ada hala tuju lain sebenarnya. So jom kita swim kat arah lain. Kita tinggalkan dulu rack dengan the others. Dia orang akan stay dekat Nelson, dekat situ juga. Tapi based on the divecom, kita akan shoot ke arah timur dulu. Basically depth makin shallow ke arah pantai. Tapi kan, aku nak share something dekat korang pasal dia ni. Ni orang panggil dancing shrimp sebab cara dia goyang badan non-stop. Tapi kadang-kadang dia rajin cuci-cuci anything yang datang dekat. So dia macam simbiosis, kebergantungan satu sama lain antara dua spesies. Alamak, tu dia atas kepala. Scary mat. So masih menghala ke timur. Lepas 20 minit swim dah nampak dah tanda-tanda shallow reef yang dekat dengan pantai. Tiba-tiba je ada wheatback kat sini. Ini mesti si Adam yang tengah buat exercise search and recovery ni. Dia ada buat untuk student dia tu. A few moments later. Shit, binawi betul. Tu juga aku tadi. Tiba-tiba si Jebon ni datang mana entah kejar aku. Aku tak perasan dia tadi. Aku rasa ada kawasan telur cabut fin aku kena gigi dengan dia. Mesti aku nak reverse sikit tadi. Kita kasi dia main dulu dengan fin tu. Ini mesti perempuan ni misalnya betina. Oi, dah lah. Laju siap. Dah aku nak naik dulu lah. Sebab dah memang kebetulan dah habis safety stop lah. Skor lain dia 1-0. Kemenangan berpihak kepada Triggerfish. Tapi soal fin ni sebab dia positive buoyant, so tak ada hal lah ambil dekat surface je lah nanti. Tak ada hal. Bodoh lah. Apa unjuk balik DC dulu. So sebenarnya aku nak cerita sikit pasal diving hood. Yang di mana korang tengok aku dalam video kan aku pakai hoodie tu kan. So kalau scuba diving ni ramai jugalah kalau kita tengok instructor ataupun dive master yang pakai benda ni. Orang yang dive biasa pun ada juga. So reason kenapa aku nak share benda ni kan. Adalah few people like macam student kan yang baru-baru dia tanya kenapa pakai benda ni. Right. Best ke pakai untuk apa? So aku macam terfikir juga tak pernah buat video pasal ni. So why not just buat je lah kan untuk sekadar sharing untuk semua orang. First thing first aku nak cerita sikit lah. So cerita pasal hoodie ni, diving hoodie, dia ada beberapa jenis. Okay, sebentar aku nak explain je lah beberapa jenis lah. Dia ada yang full suit. Okay, full suit dia termasuk sekali. Like sekali dengan hoodie. Tapi yang aku pakai hanyalah vest. Okay, lepas tu dia ada hoodie. Dia macam tu lah. Tapi yang aku punya ni, dia nipis je, like 0.5mm and dia macam, dia nipis lah, sangat nipis. So in terms of protection tu, dia tak berapa tebal.
Ada kelebihan kekurangan jugalah, nanti aku explain. And ada juga yang jenis macam neoprene layer yang tebal. 2mm, 3mm, 5mm, 7mm pun ada yang paling tebal kalau untuk diving air sejuk. Like this. Okay. And ada juga yang jenis macam wetsuit biasa. Dia neoprene dekat luar tapi dalam dia ada macam kain berbulu, kain baldu. Macam tu lah lebih kurang. Tapi ada juga yang stand alone. Stand alone maksudnya inilah. Dia hoodie macam ni je. Dia kira macam sarung kepala macam tu lah. And ada juga yang jenis macam tudung orang perempuan. Like sports punya tudung lah. Simple. So what's the, orang cakap apa? The difference. Contoh macam kalau kata air sejuk kan, prefer yang tebal lah, macam yang neoprene tadi. Macam yang ni. Yang 2mm, 2.5, 3mm. Tapi yang jenis tebal macam ni dia ada kekurangan juga. Contohnya kalau you guys pakai ni, you guys tak berapa dengar tau sebab dia tebal. Macam tu lah. So sebab tu aku cuma pakai yang Scuba Pro punya yang jenis nipis macam ni. Tapi sebenarnya kan, apa reasoning dia? So dia ada like some few reasons lah. Cumanya aku tak boleh nak bercakap untuk semua orang yang pakai benda ni. So this is my explanation. So pros yang kita boleh bagilah, yang aku boleh bagi adalah nombor satu. First kali kenapa aku pakai adalah satu, supaya rambut aku bila rambut panjang ni dia kemas. Walaupun dalam video korang tengok macam terkeluar sikit kan, itu trademark lah sebenarnya. Tapi yang lain tu senang, bila rambut kemas nak pakai mask pun senang. Macam tu lah. Nombor dua, tahan sejuk. Walaupun dia nipis, dia masih lagi tahan sejuk. At least lah, at least. Untuk air yang macam temperate like 28, 27, okey lagi. So bagi aku macam dia agak, yang nipis ni macam still okey lah. Kalau nak tahan lagi sejuk, better yang tebal. And nombor tiga, mungkin yang ni lebih subjektif lah. Setengah-setengah orang dia boleh dapat ear infection. Disebabkan diving for too much. Macam Faiz selalu kena ear infection. Tapi kita tak tahu infection ni biasanya like punca ni boleh jadi macam-macam jugalah. Tapi bila kita pakai benda ni kan, dia macam boleh reduce the risk of ear infection. Satu, tekanan tu tekanan lah. Tapi in terms of bacteria itself kan, dia macam tapis lah juga. Lebih macam tu. So that is quite subjective for the reason number 3 tu. And another reason kenapa aku pakai adalah bila kata aku mengajar kan, kalau macam student of water, bila like close operation, bila diver datang dekat kan, macam bila kita swim apa-apa, kadang-kadang bila berpusing-pusing dia orang ni kan, kepala tank apa semua, kaki ke fin apa semua boleh tersepak atas kepala. So at least kalau ada benda ni dia still lagi protect somehow lah. Tak ada lah pedih sangat, tak ada lah sesenak sangat dekat kepala kalau kena tank ke, kena fin dia orang ke. And aku pernah kena gigit dengan triggerfish. Gigit kat mana? Dekat kepala. So masa tu aku pakai yang ni lah, hoodie ni, tapi bukan yang ni tau, yang satu lagi, yang Scuba Pro punya yang tebal, yang neoprene tu. So masa tu kan, disebab triggerfish ni dia gigit sambil langgar, dia macam tu. So cerita dia macam video tadi lah kan. Tapi tak kena gigit lah. So cerita dia, kalau kata kena gigit dengan triggerfish lah, ada setengah orang kan, macam diver sebelum ni kan, dia boleh apa orang cakap, terkoyak kulit tau, boleh kena stitches tau. So aku pernah kena dekat seabell like 6 or 7 years ago macam tu. Kulit kepala sampai bengkak tau. 3 hari aku rasa bengkak kat sini. So nasib baik aku pakai benda ni, kalau tak nanti kopak kulit tu. So that's one of the reason lah why I actually like wear this thing. It makes me feel safe. This one. So it doesn't matter lah, dia macam depending lah jenis neoprene, tebal ke nipis ke, depending pada orang. Aku tak suka sangat lah tebal-tebal. Sebab kan satu, macam tadi aku cakap, kalau tebal sangat you guys tak boleh dengar. Lepas tu dia kemas sangat. Tapi tak dinafikan lah, tak semua orang suka benda ni. Dia rasa macam like confined space, macam kena pegang. Tak semua orang suka. Itu dari segi benefit lah yang aku boleh share lah. Tapi apa dia punya cons? Like kekurangan dia. Macam tadi lah aku cakap, kalau tebal sangat kurang dengar. Lepas tu akan ada wear and tear lah. Lagi-lagi yang jenis neoprene, yang jenis getah. Like fully getah neoprene. Sebab aku punya dulu, kalau korang tengok video aku yang dulu-dulu kan, habis koyak habis lah sini. Sebab dia getah. Tapi yang ni, yang jenis kain macam ni kan, jahitan elok macam ni, ini agak tahan lasak sebab dia kain. Dia bukan
plastik. Dia bukan plastik lah. Dia bukan neoprene, dia bukan getah lah. Kebiasaannya kalau yang jenis branded punya lah, Scuba Pro ke Apex ke any fancy brand yang jenis wetsuit, hooded vest ke anything full yang ada ni memang mahal. Tepuk dada, tanya selera lah. Kalau korang nak beli yang mahal, suka hati korang lah. Tapi ada juga option yang sedikit murah. Bukan sedikit murah, like 3 kali ganda murah lah dekat Shopee. Wetsuit yang dari China punya, yang like OEM kan, brand entah apa kan, dia ada buat juga. Macam yang ni, yang model apa? Slings. Yang ni korang boleh check dalam Shopee lah. Yang ni dalam 100 lebih kalau tak silap aku. Kalau tak silap aku lah. Tapi dia neoprene. Dia tebal lah. Okay. Yang macam Scuba Pro aku punya ni, yang ni dalam 300 something. Yang dia nipis lah, very nipis. Tapi nipis macam ni pun dah 300 lebih. So, memang mahal lah. And kalau brand-brand yang macam Lavaco, macam yang ni Sharkskin. Sharkskin ni kalau baru, ni yang lama punya dah buruk kan. Kalau yang baru, yang ni saja dah 500 ke 600. Macam ni lah. And itu yang jenis sekali vest ataupun sekali suit lah. Tapi macam mana pula dengan yang standalone macam ni? Dia ada neoprene, sama macam wetsuit. Dia ada yang jenis kain macam kain tudung. Dia ada jenis yang neoprene tapi nipis juga. Sama tebal dengan yang punya Scuba Pro. Cuma kan kalau yang ini kita tak risau sangat kalau you guys pakai. Sebab apa? Dia macam dia neoprene, so dia kemas dekat kepala. Tapi kalau korang pakai yang jenis kain kan, yang jenis kain lembut macam ni, dia ada tendensi untuk bila korang pakai, bila kita bernafas keluar kan, bubble yang keluar tu dia boleh masuk celah-celah pipi ni. So bila bubble masuk celah pipi, kalau jenis kain tu memang langsung tak ada lubang, dia akan menyebabkan udara tu berkumpul dekat atas. Dia jadi macam cone head. Macam ni lah. So bila jadi cone head, dia ada risiko di mana dia macam ada udara dekat kepala. Udara ni dia akan tarik kita ke atas. So tanpa kita sedar. Korang ingat korang dah deflate, tapi sebenarnya ni dekat atas kepala korang kena tarik, kemas tarik macam tu supaya angin tu keluar daripada tudung. So my suggestion lah, kalau korang yang jenis perempuan kan pakai tudung, ingat, kalau korang jenis pakai tudung yang biasa nak pergi diving apa semua, at least korbankanlah sedikit dekat bahagian tudung tu untuk korang buat lubang, tebuk lubang dekat atas ni 1-2, supaya kalau ada udara yang korang bernafas keluar dan dia masuk celah tudung, dia berkumpul atas ni, dia boleh keluar melalui lubang tu. So orang katalah macam tiba-tiba terangkat naik sebab bubble tu trap in your tudung. Okay, that is my suggestion lah. Tapi kalau yang jenis macam ni, tak payah risau lah, udara tu takkan boleh masuk dekat sini sebab dekat sini pun dia dikemas. So guys, do I suggest pakai benda ni? Dia bergantung sebenarnya sebab macam aku cakap dia ada pros and cons dia. Tapi kalau korang tengok ramai instructor, ramai dive master pakai tu, kebiasaannya memang dia orang prefer pakai lah once dia orang dah start pakai. Sebab ada benefit dia lebih daripada kekurangan dia lah. Okay. So itu je lah for this video. Yang tadi video selingan pergi dive tu saja-saja tu. Lepas tu yang aku kena kerja dengan Jebon tu, biasalah. Dia nak berkawan sebenarnya, tapi dia tak pandai nak datang rapat. Dia kasar sikit lah. So, see you guys in the next one. Kalau ada apa-apa soalan, komen apa semua boleh komen je lah. Tu je lah kot. Bye. Aku harap clear lah pakai mic. DJI.